Nadirah. Okay, baik, insyaAllah. Hari ini kita akan sambung dekat juzuk 6. Ayat yang dipilih adalah ayat 8. Okay, dekat muka surat 108. Boleh buka masing-masing. Baik, kita baca dulu insyaAllah. A'udzu billahi minasyaitanir rajim. Okay, muka surat 108. Ayat 8 surah Al-Ma'idah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون صدق الله العظيم. Okey, ayat ini juga menceritakan tentang character development. So, dalam pemilihan ayat, so far saya akan cari ayat-ayat yang berkaitan dengan character development, ayat yang kita boleh terus practice, kita boleh terus internalize kat dalam kehidupan kita. So, ayat ni dia cerita pasal apa? Ayat ni dia cerita pasal menjadi manusia yang adil. Bunyi nampak macam biasa kan? Tapi insyaAllah kita cuba tengok apa sebenar-benarnya yang dimaksudkan dengan adil. Baik, dekat dalam ayat ni Allah bagi tahu ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman. So ini adalah satu bentuk perintah, satu bentuk pernyataan kepada orang-orang yang dah beriman. Okey, kunu qawwamina lillahi syuhada'a bil qist. Jadilah kamu. Ini adalah satu bentuk arahan. Jadilah kamu orang yang menegakkan kebenaran. Qawwamin. Qawwam daripada perkataan qama yaqumu. Qawma maksudnya membangunkan, mendirikan. Qawamin adalah orang yang sentiasa membangunkan secara konsisten dan bersungguh-sungguh. Itu maksud dia qawamin. Sentiasa bersungguh-sungguh, bukan biasa-biasa punya usaha. Okay, bukan sikit-sikit punya usaha yang Allah suruh letak dekat dalam ayat ni. Qawwamina lillah. Okay, menjadi orang yang bersungguh-sungguh menegakkan kebenaran kerana Allah. Syuhada abil qist. Okey, dengan cara kita menjadi mendekatkan kebenaran, dengan cara kita menjadi orang yang memberikan kesaksian secara adil. Okey, so dekat sini Allah bagi tahu pada kita kebenaran itu disejalan dengan keadilan. Wala yajrimannakum syana'anu qaumin, dan janganlah sekali-kali kebencian kamu, perasaan kamu tak suka, kamu tak senang, kamu tak seronok, okey, terhadap sesuatu kaum, syana'anu qaumin ala alla ta'dilu, okey, perasaan tak seronok kat satu kaum tu membuatkan kamu bersikap uh, tidak adil, okey, kamu mengenepikan prinsip keadilan. I'dilu, lagi sekali Allah bagi tahu berlaku adillah, huwa aqrabu littaqwa, kerana adil ini adalah satu perkara yang mendekatkan kita kepada takwa. Wattaqullah, bertakwalah. Sekali lagi Allah bagi tahu, innallaha khabirum bima ta'malun. Takwalah, takutlah kepada Allah Ta'ala kerana sesungguhnya Allah tahu segala apa yang ada di dalam hati kita. So dekat dalam ayat ni adalah seruan untuk kita menjadi manusia yang menegakkan kebenaran secara konsisten. Apa yang kita faham selama ni, menegakkan kebenaran ini adalah kerja-kerja pemimpin, kerja-kerja parti politik, kerja-kerja bos. Tidak. Sebenarnya ayat ini kepada semua orang. Sesiapa yang dia dah beriman, dia akan datang. Iman itu datang dengan tanggungjawab untuk menegakkan kebenaran. Tetapi ini adalah apa yang sungguh hilang daripada umat Islam pada hari ini. Umat Islam hari ini, dia tak kisah pasal kebenaran. Bahkan dia ada 1,001 alasan kenapa dia tak perlu masuk campur hal itu. Dia bagilah itu masuk campur, apa, jaga tepi kain orang lah itu, menibuk lah itu, apa, kepoci lah, apa-apalah istilah-istilah untuk membuatkan dia rasa macam tidak terlibat dalam usaha menegakkan kebenaran itu adalah satu perkara yang lebih baik daripada kita terlibat dengan menegakkan kebenaran, kan? Jadi kalau kita boleh tengok dekat media sekalipun, okay, dekat media pun, dan kita boleh tengok kecenderungan pendakwah-pendakwah sekalipun, lebih ramai yang suka untuk buat amar makruf daripada buat nahi mungkar. Okay, sebab apa? Sebab element of justice tu dia kurang sikit dekat amar makruf tu. Dia more to element of kindness. Tapi dekat nak nahi mungkar tu dia memang nak angkat justice. Dan bila kita kata kita nak sebut kita nak angkat justice, kita sedang berlawan dengan kebatilan. Dia punya efek tu banyak. Dia punya kesan daripada sudut sosial tu banyak. Orang tak suka dengan orang yang banyak benda. Okey?
dengan orang yang terlalu tegas nak mempertahankan kebenaran. So ini menyebabkan ramai orang melihat bahawasanya kelantangan untuk kita menegakkan kebenaran tu satu perkara yang tidak appealing kepada karakter orang. Okey? Jadi dekat sini ayat ni Allah menegur kita, bagi tahu sesungguhnya kalau kamu itu orang-orang yang beriman, kamu dengan kebenaran kena sejalan. Kamu dengan keadilan tu kena sejalan, menegakkan keadilan, okey? Kena sejalan. Kena firm. Sebab tu di ayat dekat sini dia pakai qawamin. Maksudnya bersungguh-sungguh kerana effort untuk menegakkan keadilan tu dia banyak, dia bukan sikit-sikit. Dan dia perlu dilakukan secara berterusan. Sekali-sekala sahaja tidak boleh. Itu yang pertama untuk Allah bagi tahu kualiti orang-orang yang beriman, kualiti orang-orang bertakwa adalah dia memperjuangkan keadilan. So keadilan ni apa dia? Keadilan adalah lawan kepada keadilan apa dia? Lawan kepada keadilan adalah kezaliman. Keadilan ini adalah meletakkan sesuatu perkara pada tempatnya. Itu maksud adil kan. Tetapi banyak perkara sekarang ni dia dah scattered all over places. Sebab apa? Sebab manusia tidak melakukan tugas qawwamina lillahi syuhada bil qist, disebabkan ada banyak risiko-risiko sosial ke atas diri kita. Sebagai contoh, kalau kita dekat tempat kerja pun kita akan tengok ada orang lebih suka macam okeylah kita ambil contoh yang paling common lah dekat tempat kerja ada banyak berlaku kes curang. Okey. Ini kisah benar. Okay, saya ambil daripada memang kisah benar. Satu office dah tahu hamba Allah ni dia memang betul-betul curang, tetapi tak ada siapa pun yang nak ambil apa-apa inisiatif untuk untuk memberi kesaksian dalam hal ini dan menutup kemungkaran yang sedang berlaku, menegakkan keadilan untuk pihak isteri yang dianiaya. Satu office dah tahu berbulan-bulan husband dia pergi merata hala dengan skandal dan orang memang kenal siapa isteri dia, orang memang kenal husband dia bertukar-tukar ni, tapi tak ada seorang pun yang bagi tahu dekat wanita ini tadi tentang gejala yang berlaku dekat office dia. So sebab apa? Sebab itulah apabila kita tidak adalah juga kita tanyalah kenapa tak buat macam tu. So kebanyakan orang bagi alasan ni lah, tak nak ambil tahu lah, itu kan urusan rumah tangga orang, nanti nampak tak manis. So kita hari ini kita menganggap uh, mengangkat keadilan tu sebagai satu perkara yang mencalarkan reputasi kita. So ramai orang meninggalkan perbuatan memperjuangkan keadilan untuk seseorang. So tak ada orang yang nak memperjuangkan sangat keadilan, yang menyebabkan banyak kemungkaran-kemungkaran hari ini berlaku. Dan yang seterusnya Allah bagi tahu syuhada abil qist. Okey, ini kita dah masuk dah tadi. Syuhada abil qist maksudnya menjadi kesaksian, memberikan kesaksian dengan adil. So kalau kita dah nampak orang tu buat salah, kita kena confront dengan benda tu. Jangan biarkan benda tu ibarat angin lalu yang akan merosakkan dan ibarat angin lalu yang kita boleh biarkan sahaja benda tu merosakkan orang lain. Tak boleh. Itu adalah sikap yang sangat-sangat salah. Okey. Tetapi ayat yang menarik dekat sini adalah apabila Allah bagi tahu dalam usaha kita untuk mengangkat keadilan ni, ada satu prinsip yang kita nak kena jaga. Ini adalah salah satu aspek emotional maturity yang diajarkan dekat dalam agama kita, iaitu wala yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu. Maksudnya apa? Jangan disebabkan dalam hati kita ni, jangan kita ada perasaan-perasaan yang tak elok, yang di mana dengan perasaan tersebut kita terhalang untuk melakukan keadilan, ataupun kita cenderung untuk menipu dalam memberi kesaksian. Contoh, yang kes tadi tu, contohlah bos skandal dengan dia punya pelajar intern. So isteri kat rumah bekerja, suri rumah tak tahu apa-apa, tapi sebab kita memang tak suka dekat bos, kita memang tak suka dekat isteri dia, kita biar lantak dia lah masalah dia. Kita malas nak ambil tahu. Walaupun kita nampak sepatutnya kita perlu memberikan kesaksian, kita perlu confront dengan benda tersebut. This is very wrong, tak boleh buat macam gini sebab benda ni berlanggaran dengan prinsip adil dan sebagainya. So disebabkan kita ada perasaan tak suka kepada seseorang, maka perkara itu menjadikan kita kita withdraw daripada melakukan tanggungjawab kita. Kebanyakannya dalam banyak hubungan kita withdraw daripada melaksanakan tugasan kita untuk menegakkan keadilan ini apabila kita ada personal hatred kepada sesetengah orang, kan? So kat sini Allah bagi tahu. Salah satu lagi contoh adalah dalam parti politik. Ini memang paling ketara. So kita take side dengan cara yang tak adil. Sepatutnya bila kita punya tok guru ke, kita punya pemimpin ke, apa benda ke, dia buat silap, kita kena stand up dan kita kena bagi tahu, kita kena
berpihak kepada keadilan, berpihak kepada kebenaran, bukan kita take side dengan cara yang salah. Because oh ini parti aku yang buat, so dia jadi halal dan thayyibat. So ini parti orang lain yang buat, so dia jadi masuk neraka. Tak boleh macam tu. Tapi ini Allah dah tegur sikap ini. Bila Allah tegur sikap ini, itu bermaksud perkara tu sangat banyak berlaku. So kita kena proses dekat dalam diri kita. Ada tak sikap-sikap sebegini? Jawapannya memang ada. Okay? Dan lagi satu, kita boleh tengok dekat dalam skop yang lebih kecil, selalunya dekat dalam rumah tangga. Dekat dalam rumah tangga, bila kita ada ramai-ramai anak, apa yang akan terjadi? Kadang-kala bila nak kita berhadapan dengan anak-anak, kita ada favoritism dengan anak-anak, kan? Kalau anak ni buat salah, kita tutup mata. Kalau anak ni yang buat salah, kita cepat je nak ni, kan? So kita tak mengangkat, kita tidak menjadi orang yang qawwamina lillahi syuhada bil qist itu tadi, apabila kita membiarkan perasaan kita ini, perasaan tak, kita kalau kita suka, kita akan take side dekat orang ni, dan kita biarkan orang yang kita tak suka tu tak mendapat keadilan yang sewajarnya daripada kita. So bila kita ada perangai macam gini ni, itu adalah uh, satu bentuk perkara yang menjauhkan kita daripada takwa. Kerana apa? Kerana menjunjung keadilan adalah perkara yang mendekatkan takwa, meninggalkan keadilan adalah perkara yang akan menjauhkan kita daripada takwa. So Allah bagi tahu i'dilu wa aqrabu littaqwa. Inilah kita kena betul-betul apa takwa ni kita selalu faham, berpuasa, kita selalu faham macam tarawih, kita selalu faham buat ibadah-ibadah yang personal ni. Jarang orang membina ketakwaan dalam diri dia dengan cara dia melihat kepada tanggungjawab dia terhadap ibadah-ibadah sosial. Inilah menegakkan keadilan ni, jarang. Tapi sebenarnya puan-puan, kata-kata ulama, antara ibadah personal dengan ibadah sosial, mana yang lebih berat? Ibadah sosial lebih berat. Mana yang lebih memberi kesan? Ibadah sosial yang lebih memberi kesan. So kalau nak, okay, tips, kalau kita nak dapatkan kasih sayang Allah Ta'ala, kita nak jadi orang yang betul-betul special di sisi Allah Ta'ala, nak naik lift cepat sampai kepada Allah Ta'ala, apa yang kita perlu buat? Peganglah prinsip-prinsip yang menekankan tentang ibadah sosial, tentang hablum minan nas ni, benda yang kita nak kena jaga sungguh-sungguh. Ramai orang dibuat hablum minallah. Hablum minallah senang. Sebab hablum minallah ni di antara nafsu kita sendiri je. Tak nak solat ke malas ke apa, antara kita, nafsu kita dalaman. Tapi bila masuk dekat hablum minan nas ni, dia akan bermain dengan banyak perspektif, banyak spekulasi, banyak mainan jiwa, banyak perasaan, banyak social reputation dan sebagainya, menyebabkan ramai orang tidak mengambil berat tentang tanggungjawab melaksanakan tuntutan ibadah sosial. Jadi, kalau kita nak jadi orang yang baik di sisi Allah Ta'ala, caranya adalah i'dilu huwa aqrabu littaqwa. Junjunglah prinsip keadilan, jangan bias, okey, jangan bersikap tidak adil, jangan menyorok kebenaran, jangan bersikap pilih kasih, okey, jangan ada sikap kalau kumpulan aku yang buat aku support, kalau kumpulan orang lain yang buat barulah tak support. Ini cukup banyak dekat dalam parti-parti politik. So ini adalah teguran daripada Allah Taala, wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Hati-hati, jangan nak take side sangat dalam urusan menegakkan keadilan. You don't take side. You letak Allah qawamina lillah. Itu adalah tujuan kita membangunkan keadilan lillah, bukan untuk diri kita sendiri. Dan kena ambil serius tentang hal ini. Sebab apa? Sebab Allah tahu segala-galanya tentang diri kita. Innallaha khabirum bima ta'malun. Allah bagi tahu, Allah tu maha mengetahui. Bukan innallaha bima ta'maluna khabir. Innallaha bima ta'maluna khabir, maksud dia lain. Bukan, maksud dia sama juga. Allah mengetahui segala sesuatu. Tetapi the intensity of the ayat berbeza. Bila disebutkan dulu sifat Allah yang khabir tu, untuk bagi tahu pada kita yang datang awal tu adalah khabir, maka itu ayat tu dibawa maksud yang macam sangat-sangat serius. Jangan sekali-kali cuba bersikap bengkang-bengkok, bersikap tidak lurus dalam urusan yang berkaitan dengan keadilan. So insya-Allah moga kita sama-sama dapat menjadi manusia yang menjunjung keadilan dekat di mana sahaja kita berada, daripada rumah sampailah dekat office, sampailah dekat parlimen, sampailah dekat Putrajaya, insya-Allah. Terima kasih. Masya Allah, thank you so much. Terima kasih Saza atas perkongsian yang sangat menyentuh jiwa bagi Dira, kan. Satu benda yang Dira tertarik lah bila Saza kata kita tanggungjawab sosial tu sebenarnya lebih susah, lebih payah, tapi lebih tinggi lah darjatnya, kan, untuk kita sampai kepada Allah. Dan satu benda yang Dira teringat lah,
tentang keadilan ni, sebab dalam dunia ni kita penuh dengan ketidakadilan. Maksudnya banyak benda yang tidak berada di tempatnya. Jadi kitalah yang meletakkan sesuatu tu pada tempatnya. Kitalah yang restore the integrity of everything. So insyaAllah semoga kita dapat amalkan ayat ayat ke-8 surah Al-Ma'idah juzuk ke-6 ni, dan bertemu kita lagi esok insyaAllah pada waktu yang sama. Assalamualaikum semua. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam. Ustazah. Thank you, Ustazah.